Nama aku Nan. Kilang Kuala Lumpur nampak mereka nak pindah. Orang Kuala Lumpur yang buat bisnes, mereka nampak saja mereka nak pindah dari sini. Aku kerja kilang. Tahukah kilang lain nampak aja mereka nak pindah dari kawasan sini. Aku tahu orang Kuala Lumpur tak nak dekat dengan aku. Mereka nak duduk jauh-jauh dengan aku. Aku tahu orang kilang Kuala Lumpur nak pindah duduk kawasan lain. Aku tahu orang Kuala Lumpur pindah sebab mereka tak suka aku. Aku tahu semua orang dah tengok telur meluan aku. Aku tak nak duduk Taman Pelancongan. Aku akan duduk Kuala Lumpur selama-lamanya. Aku dah berkahwin. Mak ayah aku orang Indonesia. Aku lahir di Malaysia, sebab itu aku jadi orang Malaysia. Mak ayah aku duduk Kuala Lumpur. Aku duduk Rumah Papan.